Pernah tak korang tengok satu macam keajaiban kimia? Bayangkan satu larutan yang boleh tukar warna depan mata. Lepas tu, dia patah balik ke warna asal. Macam magic kan? Nah, hari ni kita akan cuba fahamkan rahsia di sebalik tindak balas ni. Kita akan selami apa sebenarnya pengoksidaan dan penurunan tu. Okey, jadi macam mana benda ni boleh jadi kan? Jom kita mulakan satu kembara kimia, satu perjalanan pergi dan balik. Dan untuk kembara ni, kita akan gunakan satu pemandu yang kita semua kenal, ferrum atau nama lainnya besi. Baiklah, kita mulakan dengan fasa 1, transformasi atau pengoksidasian. Kisah kita bermula dengan ion ferrum 2. Cuba bayangkan satu larutan. Warnanya hijau pucat, jernih. Okey, sekarang apa jadi kalau kita titikkan sikit air bromin dalam tu? Agak-agak apa yang akan berlaku? Dan, tengok tu. Sebaik je air bromin masuk, larutan hijau tadi terus bertukar jadi warna perang kemerah-merahan. Perubahan warna yang mendadak ni, ini bukan silap mata tau. Ini sebenarnya petunjuk paling jelas yang ada sesuatu yang besar sedang berlaku pada tahap molekul. Jadi, apa yang sebenarnya jadi kat dalam tu yang kita tak nampak dengan mata kasar? Okey, ceritanya macam ni. Ion ferrum 2 tadi, dia dah lepaskan satu elektron. Anggap je macam dia buang satu beban. Bila dia hilang satu elektron yang bercas negatif, cas dia pun naiklah dari positif 2 jadi positif 3. Dan bila tu berlaku, dia dah bukan ferrum 2 lagi. Dia dah jadi ion ferrum 3. Proses kehilangan elektron inilah yang kita panggil pengoksidaan. Tapi kan, elektron yang hilang tadi tu, dia tak boleh hilang macam tu je. Dia mesti pergi ke mana-mana. Dalam kes ni, air bromin itulah yang jadi penangkap elektron tu. Disebabkan bromin ni yang menyebabkan ferrum tadi teroksida, kita panggil dia ejen pengoksidaan. Dialah punca segalanya berlaku. Okey, kita dah berjaya tukar hijau jadi perang. Tapi, adakah ini perjalanan sahala je? Boleh tak kita patah balik? Boleh tak kita dapatkan semula warna hijau asal kita tu? Jom kita tengok. Dan jawapannya, ya boleh. Caranya pun senang je. Kita cuma perlu tambah sikit serbuk zinc. Dan tengok tu, larutan perang tadi kembali jadi hijau. Macam kita undurkan masa. Zinc yang kita tambah tadi pun nampak macam hilang atau larut. Ini bukti kukuh yang tindak balas ni memang boleh diterbalikkan. Jadi, apa pula yang berlaku kali ni? Senang je. Proses yang betul-betul terbalik dari tadi. Ion ferrum 3 yang warna perang tu, sekarang dia pula yang ambil satu elektron. Dia ambil dari mana? Daripada zinc yang kita tambah tu. Proses penerimaan elektron ni buatkan cas dia turun dari positif 3 balik ke positif 2. Dan proses inilah yang kita panggil penurungan. Macam tadi juga, mesti ada penderma dan penerima kan? Kali ni, zinc pula yang jadi penderma elektron. Disebabkan zinc ni yang menyebabkan ferrum tadi diturunkan, kita panggil dia ejen penurungan. Mudah je kan? Okey, jadi inilah gambaran penuhnya, pengoksidaan dan penurunan. Mereka ni macam kembar siam dalam kimia. Macam yin dan yang. Satu hilang elektron, satu lagi terima elektron. Satu nombor pengoksidaan naik, satu lagi turun. Satu tak boleh berlaku tanpa yang lagi satu. Mereka sentiasa berlaku serentak dalam satu tarian kimia yang kita panggil tindak balas redox. Warna memang petunjuk yang bagus. Tapi dalam sains, kita perlukan bukti yang lebih kukuh kan? Jadi, macam mana ahli kimia nak sahkan 100% ion ferrum mana yang ada dalam larutan tu? Betul ke yang perang tu ferrum 3 dan yang hijau tu ferrum 2? Jawapannya, kita guna ujian pengesahan. Okey, untuk sahkan ion ferrum 3, kita tambah je larutan natrium hidroksida. Kalau betul ada ferrum 3, kita akan nampak satu pepejal perang terbentuk. Benda ni kita panggil mendakan. Inilah bukti kukuh yang tak boleh disangkal lagi. Memang sah ada ferrum 3 dalam tu. Benda yang sama kita buat untuk ion ferrum 2, kita tambah natrium hidroksida dalam larutan hijau tu dan kali ni kita dapat mendakan hijau. Nampak tak? Warna mendakan yang berbeza inilah perang untuk satu, hijau untuk satu lagi yang bagi kita kepastian untuk bezakan kedua-dua ion ni. Baiklah, kita dah faham konsepnya. Pengoksidaan, penurunan, semua tu. Sekarang, jom kita tengok macam mana ahli kimia tulis keseluruhan cerita ni dalam bahasa universal mereka, iaitu persamaan kimia.
Okey, cara ahli kimia buat ialah dengan pecahkan tindak balas ni kepada 2,5 persamaan. Satu untuk apa yang jadi pada zinc, pengoksidaan, dan satu lagi untuk apa yang jadi pada ferrum, penurunan. Tapi ada satu peraturan penting. Bilangan elektron yang dibuang mesti sama dengan yang diterima. Jadi kita kena seimbangkan dulu. Bila dah seimbang, baru kita boleh gabungkan kedua-duanya dan kita akan dapat persamaan ion keseluruhan yang menceritakan kisah penuh pemindahan elektron. Nak tahu satu cara senang nak ingat semua ni? Guna je ayat ni. Pengoksidaan ialah kehilangan, penurunan ialah penerimaan. Maksudnya, kalau satu bahan tu hilang elektron, ia mengalami pengoksidaan. Kalau dia terima elektron, ia mengalami penurunan. Pegang je pada frasa ni, senang nak faham ke mana elektron tu pergi dalam mana-mana tindak balas redox. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Sebenarnya, tindak balas redox ni bukan setakat eksperimen dalam makmal je. Benda ni berlaku di sekeliling kita setiap hari. Besi pagar rumah yang berkarat, apple yang kita potong jadi perang, sampaikan bateri dalam telefon korang tu pun. Semuanya berfungsi guna prinsip pengoksidaan dan penurunan ni. Jadi, lepas ni, kalau nampak kereta lama yang berkarat, ingatlah korang sebenarnya tengah tengok pemindahan elektron sedang berlaku. Betul-betul depan mata.